Dia aja pakai try. Saya pakai purple lah, abang ambil biru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita di channel Pada Guru. Terima kasih kerana masih mengunjungi dan menonton video-video di channel Pada Guru. Teruskan subscribe, semoga anda bermanfaat. Okey. Ini adalah helmet yang saya dapat di Carnival Johor Bahru baru ni. So, JPJ ada buat program pertukaran helmet percuma, pertukaran topi keledar percuma di Carnival Johor Bahru sempena ulang tahun JPJ yang ke-80. So, ini adalah antara helmet yang saya dapat. Okey, satu keluarga boleh dapat dua helmet, iaitu helmet kanak-kanak dengan helmet dewasa. So, atas ni adalah helmet kanak-kanak. Ini adalah helmet kanak-kanak. Dan ini adalah helmet dewasa lah. So, ini warna merah. Warna merah. So, ni brand Shure helmet. Okey, nampak program pertukaran topi helmet, topi keledar. So, sini ada instruction, tak ada masalah. So, ada sirim, ada persijilan UNN 222, UNR 22. Okey. Sini ada tunjuklah tips-tips topi keledar. Itu saja. Okey, ini ada topi kanak-kanak. So, topi kanak-kanak ni ada warna purple dengan warna turquoise. Saya tak pasti sebab saya tengok semasa di sana kebanyakan dapat warna purple ataupun warna merah untuk dewasa, sebab warna yang grey turquoise tu mungkin tak dapat, mungkin ada clear stock ke macam mana tak tahu. So, ini adalah helmet kanak-kanak. Nampak? Tebal. Sepadan tebal. Sepadan tebal. Siap ada klip lagi. Nampak klip. Cantik. So, yang ni brand Shure helmet. Okey. Model JP size. Asal ini free size asalnya. So, sini dia boleh tulis. Nampak. Boleh wash dia punya. Tapi selected model lah. Untuk wash dalam dia. So, ni nampak. Ada sirim. Nampak ada sirim. Nampak ada sirim. So, ini topi kanak-kanak. Siap ada ni. Reflector. JPJ. Nampak. So, yang ni saya dapat masa program Johor Bahru lah. Program pertukaran topi keledar percuma. Okey, sebanyak 5,000 diberi. Okey. Cuma kita buka ni dulu. Okey. Okey. Ni buang dia punya tinta ni. So, inilah helmet kanak-kanak. Shure helmet. Okey. Dalam tebal. Buat dalam tebal. Sepan tebal sesuai untuk kanak-kanak pergi sekolah. So, saya dapat ni untuk kanak-kanak, untuk anak saya. Satu lagi saya dah beli dah, helmet satu lagi. Itu brand bagus juga, brand Key, KHI. Okey. JPJ. Sirim lagi. Oh, saya dah tulis 57 cm size dia. So, tu nampak motorcyclist helmet sirim. So, memang bagus lah. Memang beruntung lah dapat. Nak beli pun mungkin lebih kurang RM100. 60 hingga RM100. Cantik. Okey. Okey. Macam sini. Kata dia. Okey. Ini adalah helmet dewasa. Dewasa. Memang nak beli pun. Ya. Helmet dewasa warna merah. So, dia ada warna grey. Ini warna merah. Warna merah ni saiz 60. Semua saiz 60. Mungkin dia bagi semua saiz yang sama. So, ada sirim. Motorcyclist helmet ada sirim. Okey. Okey. So, ini dia. Siapa nak bagi percuma macam ni? Kan? So, ini helmet warna dewasa. Nampak? Cantik warna merah. Kalau dapat grey lagi cantik. Tapi kita tak boleh pilih. Sebab JPJ dah bagi
amaran. Kalau kita pilih mungkin lambat lagi. Sebab kita akan lagi lambat lah semua nak dapat helmet warna pilihan sendiri kan. So ini helmet dia. Helmet, shoe helmet. Okay. Ada tinted GPJ reflector. So Malaysia Madani, JPJ, Kerajaan Malaysia. So ni dah dalam dia. So dia ada kelip lagi. 4 kelip. Span tebal, span tebal. Dalam ni pun tebal. Lagi bagus daripada helmet saya sebelum ni. Boleh nampak helmet sebelum saya sebelum ni. So tebal. So nampak dalam. So saya buka lampu sikit dalam. Nampak dalam. Ini dia. Nampak tebal nampak. So memang berbaloi lah dapat helmet ni. So ni saiz 60. Asal saiz 60 ni boleh semua orang pakai. Okey. Nanti so saya rasmi. Okey, saya buka dia punya tinted ni. Okey. So memang berbaloi lah. Saya dapat 2 helmet. Kanak-kanak dan dewasa. Okey. Dewasa. Dewasa pun cantik. Warna brown. So memang berbaloi lah. Saya dapat 2 helmet. Satu keluarga 2 helmet. Okey, apa-apa pun terima kasih kerana menonton video ini. Teruskan subscribe. Semoga anda bermanfaat. Apa pun. Assalamualaikum.